Kita kembali dengan program Kembali Sembang Cerita Kompang untuk segmen yang kedua. Kali ini kami nak bercerita tentang teknikal, tentang paluan-paluan kompang, lagu-lagu kompang yang kumpulan gabungan seni pusaka Parit Sulu. Bukan main panjang lagi lah. Ada singkatan ke? Singkatannya GSPPS. GSPPS. Ada pakai short form Seni pusaka. Seni pusaka. Okey, jadi soalan dia bukannya mendalam sangat, tapi kita nak tanya yang lebih kurang tadi pun dah lebih kurang jawab. Tapi kita nak selain daripada menyingkap, menyalu, menyelam apa semua tu kan. Biasalah tu lah. Yang kata merapat, menyulam apa semua tu semua pemain dah mahir ke atau macam mana? Okey. Tak semua main. Okey, macam menyulam, merapat ni. Ada setengah-setengah je macam anak saya lah. Ada seorang lagi, tak Pak Adi. Kat kampung ni pun ada latihan kompang. Dia akan main menyulam dan sulam tingkah. Sulam tingkah. Dia tu. Dia ada 2 orang tu lah yang boleh bawa paluan lain. Biasa saya tak berapa minat nak berubah paluan. Saya suka melalu je. Sama dengan. Okey. Pada paluan melalu ni sebabnya saya boleh nyanyi. Tadi dah test suara. Suara sedap. Risau. Melalu ni kita boleh nyanyi. Cover yang untuk melingkar. Betul. Soal ni dia susah nak bawa kan? Betul. Kan biasanya itu kan. Tapi kalau betul main boleh. Sebenarnya boleh. Kata seorang lah. Itu ada kan. Kat sini yang mahir perempuan, saya seorang tu perempuan tu boleh. Boleh nyanyi, boleh melingkar, boleh berlalu, boleh nyelam. Main jedong boleh. Kita lupa nak mention kat penonton. Sebenarnya pasukan ni terdiri daripada ahlinya lelaki dan perempuan. Berapa orang perempuan? Perempuan kita ada 4 orang. 4 orang. Tapi macam ramai nampak. 4 orang je tu. 4 orang. Memang 4 orang lah. Je. Daripada mula memang dia orang dah masuk ataupun dah pertengahan baru dia orang masuk. Aduh, itulah. Mula-mula memang daripada mula lah. Ada awal dah ada lah. Anak ke anak saudara? Okey. Daripada seorang ada anak saudara saya. Ada tu ada ahli lama. Dan seorang lagi tu baru masuk. Baru masuk. Sebabnya ada selisih yang faham sikit. Keluar dia. Masalah kan. Jadi sekarang tinggal 3 dah. Sekarang 4 balik. 4 balik lah. Ada yang baru masuk. Okay. Jadi yang kata boleh main semua ni kira tak ramai lah kan. Tak ramai. Tapi kiranya maksudnya yang satu orang ni tu perempuan. Jarang perempuan boleh cover semua ni. Semua paluan dia boleh main termasuk jedul. Siapa yang nyanyi? Siap nyanyi tu. Ada seorang perempuan. Kita test nanti. Ada masalah. Boleh. Menarik. Itulah kelebihannya. Dia ni pun saya ajar dia bersama si perempuan daripada sekolah rendah. Saya ambil dia ni daripada sekolah rendah. Sampai dia sekarang form menengah. Tingkatan 4. Maksudnya dia join terus dekat gabungan atau dia dari grup lain? Dia dari grup lain. Saya keluar, dia ikut saya. Saya keluar, dia pun keluar ni. Dia follow. Ada sini. Okey. Jadi kalau kata tadi kita dah cerita pasal okeylah kata kompang kahwin apa semua kan. Selain daripada kompang kahwin, kompang kacang goreng kata kan. Kacang goreng. Kacang goreng tak panggil kacang goreng. Tak panggil. Kita panggil apa? Berteh kan? Silat. Kalau yang kita orang panggil Johor Asli. Untuk itu kan silat. Masri. Kacang goreng tu Masri. Kacang goreng Masri. Panggilnya Masri. Kacang goreng. Situ pagi juga. Ada satu ni. Jadi kita nak soal kata bagi ni kita nak okey selain daripada
Yang tadi tu lah. Jadi maksud ada empat rentak lagu. Empat tak lagu. Okey, selain daripada kalau katalah kita main kata lagu apa Cemek Molek tadi tu kan. Okey. Biasa kita main yang pang bum bum dua kali Itu mampu. Mambo. tu mambo. Okey. Okey, selain daripada tu lagi ada apa lagi? Mambo, Masri, Tindihan. Tindihan ni macam Masri. Tapi dia laju sikit. Dia laju sikit. Dia laju. Belakangnya dia 2 kali. Okey. Keropak ping, pak, ding keropak ping, pak. Masri. Itu tindihan. Dah Tindihan. Itu tindihan. Dah Masri. Mambo, Johor Asli, Kompang Melayu. Jadi sebelum penonton pening, kita bagi tahu dulu. Dia macam ni. Setiap daerah ataupun tempat tu panggilannya berbeza-beza, tapi bunyinya seakan sama. 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 Kalau mungkin di Johor Bahru banyak yang panggil kacang goreng. Kalau di sini panggilnya Masri. Masri. Macam tu lah. So tak ada kita nak cakap siapa betul siapa salah tau. Kita bukan nak cakap siapa betul siapa salah. So, kalau cikgu awak dah bagi tahu macam tu, macam tu lah. Awak ikut je lah terus. Sebab dia ada cikgu dia. Tak gitu. Betul. Kalau cikgu cakap pasal parit. Tak apa, benda tak salah. Benda tak salah. Okey. Selain Kita nak tanya Alip sebenarnya ni. Alip. Okey. Alip ni datang daripada memang terus grup gabungan ke atau dari grup lain? Okey, saya berasalnya daripada Pek Pulai. Parit Pulai. Dengar macam kulai. Jalan Kakak Senanga, Jalan Ipago. Jalan nak pergi Pagoh. Okey, asalnya saya daripada situ, daripada darjah 3. Saya dah start bermain, dah ikut. Sebab situ pun kampung atuk saya. Atuk saya pun main kompang juga. Saya kenal Encik Safran ni daripada TikTok lah. TikTok? Saya promo, bukan promo lah, saya masukkan video kompang kampung saya tu kat TikTok. Dan Encik Safran pun komen untuk gabung. Sebab saya daripada dulu saya cari satu cikgu untuk ajar tim. Tapi sebabkan tak jumpa time tu, jumpa Encik Safran ni lah baru saya tahu yang dia ni ada cikgu. Okey, jadi maksudnya tim awak yang buat rakam video tu, masa tu berapa orang timnya? Itu ahli tim. Ahli tim dalam bawah 15. Masih ada lagi tak tim? Ada, sekarang ada lagi. Habis awak sebagai kat sana? Saya sekarang sana Ke awak tinggal je terus? sebab saya ada perselisihan faham dengan diorang. Okey, faham. So daripada situ saya macam tak apalah. Tarik diri lah. Saya diri. Jadi yang sebenarnya kumpulan yang lama tu, kumpulan yang awak pengasasnya siapa? Pengasasnya ada orang tua, kawan atuk saya. Dia lah yang hidupkan semua. Jadi tadi awak cakap pasal cari jurulatih kan? Cari jurulatih lah. Tapi kalau kata yang kumpulan yang dah ada tu, jurulatihnya tak ada ke atau macam mana tu? Yang sebenarnya? Kita orang Tak main main ikut rentak lama. Okey. Ikut rentak yang daripada dulu. Sampai sekarang kita orang main benda yang sama. Okey. Kita tak pernah nak ubah benda tu. Tak ada pembaharuan lah. Tak ada pembaharuan. Tu yang saya cakap, saya nak cari jurulatih yang boleh ajar. Okey, faham. Okey, jadi maksudnya kumpulan tu masih ada lagi? Ada lagi. Hidup lagi lah. Okey, baik. Hidup lagi? Kumpulannya. Kumpulannya. Okay, tapi lah, itu kumpulan tu insyaAllah nanti boleh beritahu nama kumpulannya? Seri Sepakat Pek Pulai. Seri Sepakat Parit Pulai. Kompang Seri Sepakat Parit Pulai. Jadi maksudnya memang diguna nama tempat tu lah Okey, baik. Itu lah, setiap kampung ada kompang. Ya. Sebenarnya bagus sebenarnya kalau belah kampung kan. Ini kalau macam itu hari. Sini bunyi, sebelah pun bunyi, ujung sana bunyi. Wah, ada banyak kompang. Kumpulan kompang ramai sini. Okey. Masa bila tu? Masa Macam kita nak buat pertandingan macam sulung yang lepas ada buat pertandingan kompang.
Keluarlah semua. Keluar. Berbunyi-bunyi bawa lawan. So kita nak tahu sebenarnya macam rangkaian lagu-lagu selawat ataupun lagu-lagu moden ni, adakah direct terus daripada Sifu ataupun selain daripada Sifu, ada tak? Tak ada. Rasa saya tak ada. Memang direct. Semua daripada Sifu. Semua daripada Sifu. Kita okey. Setiap kali Sifu bikin yang berlainan sikit, kita akan cuba tengok. Kita nak bawa lagu ni. Silakan. Oh, dia tak larang lah. Tak larang. Tapi dia akan polish lagu tu lagi. Ya. Betul. Macam Ada benda yang salah, tak kena dengan dia, dia akan betulkan dia kan betul. lagu tu. Tapi lagi sedap lah. Jadi lagi sedap. Okay, tu bagus lah kan. Ada improvement lah kat situ kan. Baik. Macam Saya- alhamdulillah lah. Saya teringat lah, kalau pengalaman saya lah jadi juri, kalau daerah Batu Pahat ni, dia ada satu melodi dia punya lagu dia, kalau tak silap saya, da 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 Buat dia. melodi je saya ingat. Melodi je ingat. Kalau Batu Pahat je saya dengar tu, okey ni saya tahu ni Batu Pahat ni. Kalau Itu dari mana? itu Dari Sifu Nizam ke? Okey, kita cerita sejarahnya paduan tu, dia tu Perak punya. Perak. Berak Ini yang menarik ni. Macam mana boleh masuk ke Batu Pahat? Saya cikgu Rizam. Saya tak tahu. Salah orang tanya ni. Ni bila kita nak pergi Kena cuba kontak Sipu Kompang. Sifu, lepas ni kalau saya call, tolong angkat. Sebab banyak soalan ni kita nak tanya ni. lagi banyak. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itulah. Tiga Rizal dah cakap saya. Daripada Perak. Boleh berak. Peringkat kebangsaan tahun 2012, gabungan seni Batu Pahat tahun 2012. Batu Pahat Johan. Baju biru, Masa baju merah. baju merah. Baju merah. Tu sebenarnya apa, kerja kahwin ke? Bukan, itu pertandingan peringkat antarabangsa. Kebangsaan. Maksudnya Yang besar. semua pasukan kumpulan dalam Batu Pahat Ya, betul. digabungkan jadi satu tim. Satu tim jadilah. Itu cikgu punya. Jadi ada wakil daripada sini tak? Saya. Maksud untuk peringkat kebangsaan Kebangsaan. Mana tu? Hah? JKL. Masa tu kat sini dia tuan rumah Batu Pahat. Kebangsaan tuan rumah Batu Pahat. Tahun 2012. Oh, mungkin dekat Penggaram Ya, datang betul. Penggaram. Batu Pahat. Okey. Penggaram. Ramai sukan yang bertanding. Semua negeri ada tu. Ada dalam 20-30 Tak sampai. Belas saja. belas lah. Tapi buat saringan. Dia mewakili negeri-negeri. Dia masih. Kalau 2012 saya masih ingat lagi, waktu tu rival Batu Pahat adalah Kota Tinggi. Ya, Wira Seni. Wira Seni. Yang ini kita tunggu-tunggu ni. Wira Seni sudah? Belum. Okey. Biar seni depan ni. InsyaAllah. Wira Seni. Kita untuk slot Kota Tinggi. Musuh berbuyutan. Kompang. Tak ada masalah. Ini Kompang je. Kompang Dia je dalam kompang je. pertandingan. Dia Daripada dulu. kat luar kita baik. Dia kalau kita baik. Wira Seni. Itulah, kita ni tengah-tengah sebenarnya. Ya. Macam Kulai, kita ada lagu ataupun pukulan daripada Batu Pahat. Kita ada lagu pukulan daripada Kota Tinggi. Kalau awak tengok Wira Seni main macam tu, Kulai boleh main macam tu. Okey. Saya tahu saya Bukan saya mereka. Paluan Wira Seni daripada Aitam 4018. Aitam Aitam Baik Sulung. Paling sulung. Ya. Ni kita nak kena cari ni. Ya, awak kena jumpa Wira Seni. Daripada datang asal paluan dia Kompang Jidur. Dia tak main kompang Melayu. Dia kompang jiduran. Ya. Alunan dia lain. Betul. Agak susah. Saya dah main dulu. Sebelum saya berjumpa dengan Sipu Kompang, saya dah main dulu kompang Jidur ni.
Tak, sebenarnya nak tanya juga, kalau kata umur dekat 47, bermula bila punya kau? Oi, saya dah kahwin. Anak satu. Saya main kompang. Dah puluh tahun lah. Kena dia lagi muda. Dah jauh apa? Saya dah tua, dah 20 lebih main kompang. Okey. Balik muda 21 kan. Saya dah kahwin. Anak satu. Tu. Bermain belajar main kompang jidu. Sebab yang macam pengasas kita anaknya kan. Jurulatih. Ketuanya anak kan. So anaknya tu belajar daripada siapa pula? Sifu kompang juga. Si Kopang lah. Ya. Daripada yang asal tu lah, yang keluar tu lah. Allah. Bukan satu kumpulan saya keluar. Kumpulan dia ada pindah-pindah. Oh, banyak kumpulan. Ya. Berpindah anda hari ni. Ya, tapi kita tak jauh. Sebelah kampung je. Masa keluar tu tak ada apa isu. Tak ada. Ada isu ni biasalah. Salam. Biasa. Kelumpa jumpa ya okey. Tak ada masalah. Jadi kalau macam gabungan ni jumpa balik lah. Tak jumpa. Tak jumpa? Tak jumpa. Oh, buang terus ni lah. Kita Tapi maksudnya benda tu tak adalah jadi isu besar lah. tak ada besar lah. Tapi dalam kompang saja. Kompang aja lah. Jangan marah, minum dulu. Tapi tak perlu. Itulah kadang-kadang. Banyak lah. Kita. So banyak lah cerita di Ya. sebalik sejarah-sejarah lah. Gabungan ni Betul. Gabungan ni. Sebelum mula, okey kita daripada mula saya kompang Seri Siantan. Kampung ini sendiri. Nama Sebenarnya nama kampung. Bukan nama kampung. Nama kumpulan. Nama kumpulan. Okey. Seri Siantan. Okey. Jap. Seri Siantan tu siapa bagi nama? Gabungan antara kampung sebelah ke kampung ni. Jadi Seri Siantan. Oh, ada gabungan. Dua kampung ni bersatu jadi satu. Oh, nama kampung digabungkan. Jelah. Seri Siantan. Jadi pengasasnya bagi nama Seri Siantan. Seri Siantan tu. Itulah pemain kompang. Tidur. Okay, baik. Dia pengajarnya jauh kita import. Sungai Nibung. Sungai Nibung kat mana? Semerah. Ya. Batu Pahat lah. Ya. Masih Batu Pahat lagi lah. Kompang Jido yang Wira Seni bawakan. Ya. Hasil Wira Seni dia kena petik. Wira Seni. Duluan kita orang sampai kat sana. Wira Seni. Paduan dia. Jadi kalau asyik sebut pasal sifu kompang macam ni kan, kita nak tanya juga, beli kompang ni dekat mana? Okey. Sebab biasanya kalau kalau kata sifu kompang ni dia mesti dah ada satu favourite. Ni supplier ni beli daripada dia. Betul lah. Siapa tu? Betul awak cakap tu. Supplier dia. Siapa tu? Siapa supplier dia? Supplier tu Encik Adam lah. Saya ada. Tak Jawa. Tak Jawa Muar. Dari Jawa Muar. Biasa kita orang memang ambil kat situ. Tapi Arif Muar lah. Arif. Ya betul. Arif Muar. Ya. Arif tunggu. Ini yang saya nampak. Okey, ini beli dalam online. Online. Ini luar daripada Johor yang buat ni. Yelah. Ni. Jadi adalah daripada yang luar-luar pun ada. Luar tak ada. Memang kita daripada Pulau Kompang ni. Ada Arif Muar lah. Ni. Ada. Pada season betul ni kompang ni. Kata Alhamdulillah lah. Pakai 2 tahun pun. Ni cop Arif Muar Ya ni. betul. Tak boleh kelun. Tak ada keluar. Jadi selain daripada Arif Muar, ada lagi kumpulan kompang, pembekal kompang yang di Nampak dengar ada. Macam baik aja Pai Sumatera. Tapi tak pernah belilah. Tapi kita akan macam dulu kita berurusan nak kompang, kita akan jumpa situ kompang. Jadi apa yang dia cadangkan itulah yang dia beli. Jadi sama dengan Jido pun samalah. Jido pun sama. Baik. Sebab apa? Sipu kompang, dia tahu awak main lalu. Kompang mesti lain. Awak bernikah lain. Betul. Maksudnya cara pemilihan kompang tu. Pemilihan kompang tu. Tiun kompang. Cuma Arif aja yang boleh buat tiun kompang. Jadi kalau kata masa beli tu sifu ikut sekali tak lah. Tapi dia dah setkan lah. Ya betul. Kita tinggal beli sajalah. Dia beli lah. Okey, maksudnya kalau katalah awak buat samperan order untuk main melalu, Okey. so Arif akan buat yang ikut standard melalu. Tapi kebanyakan ni kita stok dengan Cik Arif tak banyak. Tak banyak.
Tak ada pun. Laris kompang ni yang terbaik lah. Di dulu ni. Alhamdulillah. Okey lah. Tak dapat nasib lah. Kalau ada berapa biji dia? Ada 2 biji dia bang. Ambil dah. Tak kira dah tiun apa. Baik. Terpaksa macam tu lah. Kalau dulu memanglah. Awak main Berlalu lah awak punya tu. Kompang dia punya tune dia tu lah. Tiun dia. Jadi daripada sifu kompang, sebab asyik seperti nama sifu kompang ni, jadi kita kena korek sikit sebelum kita jumpa betul-betul sifu. Kita nak tanya dengan anak murid dia dulu. Kalau macam daripada segi penjagaan kompang, daripada segi penyimpanan dan sebagainya kan, ada apa-apa tak tips yang boleh dikongsikan? Okey sekarang ni saya tak ada tip. Saya tak nak bagi tip. Tak ada. Tengok kompang saya pakai terus sampai orang bawa. Betul-betul kalau penjagaannya di standbykan satu beg. Satu beg untuk satu kompang. Satu beg satu kompang. Satu beg satu kompang. Tapi daripada sifu kompang sendiri, ada cadangan atau idea atau pendapat daripada dia yang dia galakkan lah untuk cara nak jaga kompang. Kompang kalau sifu kompang kalau boleh satu orang satu kompang kena bawa balik lah. Sendiri. Tapi kalau ada berita kumpulan tak boleh. Dia kata awak tak datang, kompang tu tak ada, orang lain nak pakai kompang apa. Tapi so yang ini semuanya beli daripada hasil duit masa Duit Kerja kahwin. kompang lah, Ya. kerja kahwin lah. Tak ada orang pemunyi kompang. Tak ada. Tak ada pemunyi. Tak ada pemunyi. Ada pun cuma certain Kalau macam kawan nak beli sini, Pergi nak beli. boleh lah, tak ada masalah. Ada masalah. Habis itu pun ada jugalah. Baik. Total sekarang ada berapa banyak kompang? Kompang ni kurang dalam 25 biji. 25. Semua boleh main. Boleh pakai. Boleh main. Jido? Jido ada 2 biji. Jido 2 biji. Ya. Ada beza tak untuk kerja kahwin punya kompang, tandingan punya kompang? Tak ada. Pakai kompang yang sama lah. Dia pakai. Agak-agak kompang kita kendung, agak-agak uzu. Apa lagi kita share nak. Sedak. Semua pasal sedak ni sebenarnya kita nak tahu, mungkin ada teknik-teknik yang boleh kongsikan dengan penonton. Betul. Cara sedak kompang. Sebab budak sekarang dia mungkin tak pandai. Kalau kita cakap mungkin zaman dulu dia pakai rotan, Rotan, pakai kabel, Betul. wire. ada dia punya penyedak dulu. Zaman saya kayu-kayu sedak tu tak ada. Bukan kata tak ada lah. Bukan ibaratnya kalau ada tu hilang aje lah. Ibaratnya. Dan dia pakai apa tau? Pakai sikat kuning-kuning tu. Okey, sikat. Sikat guna tu. Kan? Kalau yang nipis ni kalau nak nipis cari sikat nipis lah. Kalau nak tebal pakai sikat tebal lah, besar lah. Macam sedak. Kat sini macam mana? Saya pakai kayu spin. Kayu spin. Yelah kayu spin lah yang tu ya. Sharing kan? Kalau boleh panjang lah, jangan pendek. Sakit ni kalau Ya betul. kalau panjang kita betul Pakai apa? Wire. Kita bawa wire. Wire. Saya ni kerja dalam kebun, itu hari terjumpa satu gulung wire rumah. Itu saya bawa balik. Sedap. Buat sedak. Bosor-bosor bang. Itu kalau jual, kalau bagian jumpa dah habis tu. Wire dia jual lah. Saya ambil buat balik. Apa toke tanya? Saya nak buat sedap kompang lah. Bukan mau jual lah, tak ada. Yelah. Ya, wire. Ada beza tak? Wire dan rotan. Beza. Sedap rotan lagi. Sedap rotan lagi. Ya. Daripada sifu kompang sendiri, dia ada galakkan lah untuk gunakan apa ke tak? Sebab apa Sebab beliau dah lama dalam bidang kompang. Jadi mungkin benda-benda macam tu dia orang dah biasa. Cuma tak pastilah soalan tu pernah ditanyakan. Tak pernah tanya pun Tapi sebenarnya. setakat yang Wak tahu, saya pernah tahu memang guna rotan adalah yang Baik sedap. Tapi agak rotan ni susah sikit. susah nak dapat ke susah apa? Susah nak dikira. Okey tak sedang cakap begini rotan ni dia susah nak cari. Boleh dapat cari. Okey. Tapi saiz dia tu. Saya tertentu tu Saiz tu yang untuk sesuatu kat kompang ni. payah dapat lah. Susah payah dapat. Dia paling senang pakai wire lah. Ya betul. Memang sedap memang sedap pakai rotan. Betul. Kalau ini pergi kedai hardware macam-macam. Ujung je. Ya betul. Kalau apa gimana? Dia kira tau. Dia kira
dia punya saiz. Yalah. Saiz dia tu. Kalau macam Jidor pula, kalau kata lepas main, habis dah persembahan pemain, ada buka lombakan ke ataupun biar je? Tanya Cik Alif. Pasal Cik Alif yang pemain jeduk. Oh, Cik Alif main Jidor. Kita pemain jeduk ada 3 orang termasuk perempuan tu. Okeylah. Alif, anak saya, Asmuban. Bolehlah cerita. Okey, boleh cerita kongsikan dengan penonton. Takkan aku apa lagi. Kau dah budak cakap. Aku bebel. Jangan marah. Tenang dulu. Santai. Santai. Kalau macam gitu ni, tak ada pun nak longgarkan ke, lepas tu kita nak katakan balik, tak ada. So kita biarkan dia ni lah, Biasa. Lepas main, sembang je lah. main kita letak balik. Dia dah tepuk kesempat kecil kat sini. Agak-agak kalau agak bunyi tak sedap tu ketat. Betul. Setting macam tu je lah. Okey, kalau kata kita nak tanya sikit pasal pakaian Okay. dan busana lah. Busana. Busana. Jadi kalau kata untuk main kompang majlis kahwin, ada khusus tak? Ataupun yang pakai Yes, Untuk sekarang ni. kahwin. Ni lah syarat kahwin. Kita pakai Pakai t-shirt lah. t-shirt. Kecuali atas permintaan. Kalau dia minta Busana. sana, baru kita nak pakai. Pakai. Ada lah. Memang ada. ada lah. Ada beza ke dari segi harga? Mungkin buat sekarang ni kita boleh ada ambil cas untuk busana, tapi akan datang bila ada permintaan daripada tuan rumah nak berbusana, kita akan jas. Okey, kalau saya tengok dekat baju ni ada nampak tu, tapi itu ke logo kumpulan kompang tadi? Itu logo untuk ni ke? Kumpulan kompang untuk gabungan ni. Gabungan. Ada tak logonya? Ambil benda Jido. Ambil je benda Jido. Logonya lain Logo lain. Logo lain. Oh ni. Belakang. Oh, mana? Oh itu. Itu. Sebab kat depan letak gambar tu. Pasal nak penuh kan je kan. Faham. Kita nak tanya tu. Okey. Jadi maksudnya kalau untuk majlis kahwin pakai baju macam ni lah. Baju t-shirt songkok, je perempuan, bertudung, hitam. Perempuan pun baju dia dengan macam Dengan panjang. Tak ada. Dia akan pakai ini. ini lah pakai yang sensor Tengah hari panas Faham aku. Maklum perempuan, mana boleh kena jemur. jadi yang logo kat belakang tu ada yang sebenarnya lah. Ini logo sebenar. Okay, baik. Jadi untuk segmen kedua ni kita dah habis dan insyaAllah kita akan kembali ke segmen ketiga selepas ini insyaAllah.